Tes 1, 2, 3. Tes. Okay. Assalamualaikum kata. Hari ini kita akan main game Lebuh Raya lagi. Yes. Kali ini saya akan buat satu cabaran untuk saya sendiri. Tak mencarut. Sebenarnya video-video saya kan selalu saya akan mencarut ya. Maksudnya macam yang bodoh. Contohlah kan bodoh. Dan lagi banyak juga lah. Tapi untuk kali ini saya tak akan baca komen apa yang buat. Kali komen anggota-anggota polis lah. Okay, let's go. Sebelum tu saya lupa nak beritahu dan selamat hari menyambut hari puasa. Ni dah nak masuk hari keberapa ni? Sekarang dah masuk 13 Mac. Korang baju raya korang tema apa? Warna hitam. Sorry. Korang punya sorry lah, aku ni sakit. Jadi ni baju raya korang warna apa? Merah, biru, hijau, hitam. Untuk kali ni aku pakai baju raya warna hitam sebab tahun lepas aku dah pernah pakai. Tapi waktu tu aku kecil, aku waktu tu dah boleh berjalan 8 bulan, 5 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Rasanya lah. Kan, untuk kali ni aku akan menyambut hari tu. Dan jangan lupa juga saya nak beritahu, saya akan tunjuk muka saya dekat hari raya nanti. Tak, jangan review. Umur saya dah 9 tahun. Jangan ingat umur saya dah 6 tahun. Dulu je. Dulu tahun 2022 tu umur saya 6 tahun. Lepas tu masuk tahun 2023. Ada masuk tahun 2023. Umur 7 tahun. Dari 1. Betul lah. Tapi masa tu aku tak buat video lagi. Masuk aja tahap 2, tahun 3 baru dah buat video. Saya dapat bukan daripada kedai 100 tu saya dah buat video. Jadi kita kena mengikut umur. Kita kena dewasa. Janganlah kau nak buat umur sampai kau nak buat YouTube ni dekat umur kau masih tu. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sorry kan, reflect lah. Bunyi dia. Kau dah umur aku belum kan? Aku first pergi airport. Aku dah lagi aku pertama kali pergi airport tahun Januari. Tak. Nanti hari raya nanti aku buat video. Nanti saya buat video pulang doa. Tapi takkan nak buat video sampai aku makan pula tu dah berjam-jam lah tu. Kan aku tengok orang makan kau pun dah tengok makan. Apa hari raya lah maksudnya. Hari pertama tu hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Banyak lagi aku bawa aku ni tak suka bawa kalau sekarang dah ada. Walaupun aku pakai punya dah letak macam tembakan lah. Korang boleh tengok. Aku bagi tahu. Walaupun sekarang aku ni dah nama juga aku pakai. Tapi yang penting hidup. Sebab aku tak nak kan sebab ada 5 phone lah. Sebab dulu aku ada 2 phone. Aku sekarang ada 3 phone. Takkanlah aku nak sampai aku ada 10 phone pula. Tu orang lain. Bapak lama siap. Aku cakap siap bukan siap. Aku cakap siap. Bapak lama tu. Ini rugi aku lah. Abang. Okey kita akan tengok. Nama yang ada kat dalam ni ada A121 dan juga ada Amsram, Amir. Korang kena baca nama betul-betul tau. Ada juga nama tidak kali aku Imadom 588 ini Nabil Jamal
tahu dah. Tapi kenapa ya diorang suka pasal nombor tu tiba hotel, nombor hotel. Contohnya macam aku, kalau dekat apa game-game mobile tu aku akan pasang umur. Berapa lah ni? Kan kita boleh start je. What the hell? Yo bro, masuklah. Ha, kau betul kau ni OG otak kan? Kau kena ingat kalau korang kena first time main ni, kau kena ingat memori game ni. Ha, tadi baju tu tak tahu sangat. Sekarang main cellphone ni tak habis lagi dengan adik ni. Tak, aku tengok tu tak habis lagi dia cakap fasa 2 ni. Kau tengok benda ni tak habis dia cakap fasa 2 ada lagi. Ni tak ada lah. Dia dah nak masuk bulan Mac dah ni. Kan jangan sampai rembat lah. Tak gurau je. Sorry abang, sorry. Tes. Tengah Wih, benda tu doh. Ha, aku tengok dia suruh kita undi. Masalahnya baru masuk. Okey, aku undi polis. Ha, aku undi polis. Baik, aku dah bagi anggota polis kan. Aku tak tahu dah aku pakai yang. So, aku undi polis je lah. Tak ada lah. Takkan aku nak undi bomba pula kan. Kan boleh juga kan. Cita aku memang jadi bomba pun. Takkan jadi polis. Lagi pun kalau jadi polis pun orang cakap ada kisah ni. Kau kalau jadi polis pun kau kena ni. Kau punya apa. Telinga kau tu kena tahan. Sebab jelas kau kalau apa bunyi tembak tu kan, dia macam bunyi apa tau, dia macam bunyi apa mercun lah. Kau kena ingat, kau jangan sangka kalau bunyi pistol tu tak macam tu. Ya Allah, kalau nombor plate tak, yang tersangkut dekat nombor plate guys, jangan takut. Yang tersangkut dekat nombor plate. Tengok. Oh ni lah, aku ada follow abang ni. Calon Timbalan Perdana Menteri. Hah? Sisa? Rugi kan korang tak masuk. Korang boleh je nak mengundi. Cuma korang kena umur korang tu kena masuk sikit lah. Tak boleh. Okay, relax. Nah ni apa? Pilih bunga. Ria anda menang terbaik. Oh ni bunga. Jiwa negara baru. Tapi masalah negara Malaysia ni dah buat satu benda tau. Yang dia ada 1, 2, 3 dah. Why? Kita boleh mengundi dalam games. Are you serious man? Parlimen Dewan Rakyat. Alah. Oh dah tak ada Dewan Rakyat tu. Kau tengok apa hell bang. Satu dah bang. Tengok sampai member sekali dah ambil lah. Bang sudah bang, cukup bang dengan bendera ni kan orang luar. Tu ada polis. Aku pilih anggota polis. Tengok Blackpink blue. Aku ambil blue, Mana ni bunga? Aku ambil lah, aku sokong ni. Sebab aku jadi anggota polis. Gentleman for a nation. Bang sudah bang, banyak bendera abang nak letak ni bang. Kau tengok macam-macam. Kan satu kan. Kan saya suruh satu kan. Kan saya suruh letak kat kereta tu. Bukan apa tu. Kau tengok banyak tu. Welcome to Sabah. Kita dilarang mencara. Kita tak boleh mencara. Kecuali dalam game. Dan juga kalau kita tak sengaja tak sengaja, kita kena sabar. Don't worry lah. Ni apa pula ni? Ni apa so? Pilih bunga raya anda terbaik. Supporting the MAF. No, ni Aska. Baru tahu. Ni ada. Demi rakyat, demi negara. Yelah tu. Yelah.
demi rakyat, demi negara, undi PAM. Undi PAM, are you thirsty? Undi PAM. Ha, tengok kau tengok ni dia ambil. Kita boleh undi lah guys. Selalunya dekat Indonesia diorang cocok-cocok je muka dia, kau ajar kan. Kalau kita letak tangan je, yang diorang tu kalau orang-orang kampung main cocok-cocok je dengan orang, tak baik. Kang dia pula yang terkena, apa dia punya titit. Kang dia pula yang terkena titit. Kang dia pula yang terkena titit. Kau tahulah kan. Kalau boleh sampai sini kau nak letak. Bagus. Ni apa ni? Ni apa? Klik to. Oh, minyak. Cakap lah minyak, cok. Klik to order. Jeriken apa? Tak ada pun. Oh, nipu lah. Kenapa dia orang tak letak jalan shortcut Yelah kan mentau kau kena ada misi ngejam. Cubalah kita buat jalan shortcut kat sini. iPhone. Conyo. Diorang tak tahu polis tu apa. Diorang tahu polis, cuma diorang takut polis. Don't worry lah, jangan takut polis mah. Kalau kau lebih baik dekat sini tak ada basikal ajar. Kalau ni makin rusuk ni je. Itulah cita-citaku daripada kecil. Kau tengok bapak banyak ada bendera. Tak gurau je. Tak payahlah kan kata dia kejam. Jadikan Malaysia bukan dan mudah seperti kita. Ajak kawan-kawan dan keluarga pakat kita pangkat bunga raya. Aduh, abang tu bocil je lah. Nak bagi bunga bocil lah. Alah, abang. Raya-raya juga. Kita dekat sekolah ni. Kau tengok. Weh, kuat je. Ni anggota polis. Anggota polis. Ambil apa? Ambil blue baguslah kau ambil blue. Daripada ambil ni. Mengundi. Alamak. Ya Allah. Nasib baiklah polis. Hantar balai tu. Dia takut terbang dari proton. Tak payah nak sosok Inggeris lah, dek. Kau kalau tak faham bahasa Melayu, please jangan main game. Yelah, aku tahu orang luar tu tak faham tau apa masuk dalam Malaysia kan. Orang letak S. Kita nak mengundi apa guys? Tak, mengundi pun lambat lagi. Aku tak pernah mengundi. Nak mengundi apa? Mengundi belum. Tapi kat dalam negara kita ni, kita boleh mengundi. Iaitu PAS. Lagi yang bentuk roket tu, yang bentuk timbang tu dengan siapa lagi satu tu? Biru, hijau, oranye, merah. Tak silap aku. Ikut. Negara kita ni ada 1, 2, 3, 4 mengundi. Yang pilih biru tu selalunya flat sini lah. Aku tahu yang pilih biru tu kan. Dekat sini lah. Tak, bukan yang ni, bukan yang mengundi betul-betul tu. Bukan yang ni tau. Kau tengok banyak gila benda ni. Mesti susah nak buat. Memang betul. Kau boleh lah kau letak ni. Part in. How the kid house. Tak payah bang. No, tak payah nak beli rumah lah. Ini game visual lah. Ni game tak payah nak beli rumah tu. Ada kita orang kerja boleh dapat duit. Tak ada kan. Tengok tak ada pun ni. Jepuk tu. Sorry bang. Hari raya nanti aku spill muka tu. Tak, tapi jauh jugalah. Balik bentung. Bagi straight line aku balik semua. Kat sini ada bermurah je. Aku ada jadi
Allah Akbar bang. Boleh tak ditembuskan? Aku benci gila betul kalau ada palang benda lah ni tak boleh tembus. Ya aku main tahu pun jam tiba-tiba kena palang esok ni. Sakit dada aku. Kau mulai malam yang sekaki ku terada ini ku dah mati. Alah bang, nak buat apa nak kerja bang? Cirol. Anggar terdai tapi sungguh kau masih berlalu. Tarat deret du sakit dadaku, kau mulai merindu. Kau bayangkan like terobos game. Wah, tak sangka ada orang jumpa. Yelah, aku tahu tak game ni banyak gila orang main. Sama budak-budak game Alpha semua main lah. Get sekarang get beta guys. Sekarang bukan ada alpha dah, ni dah beta dah guys. Tahun lepas apa? Tahun lepas nanti Sigma rasanya. Tapi kenapa creating dia tak ada kat sini? Mungkin lah kan. Jelah kau kalau jadi pemandu, kau kalau cubalah kan, kalau ada apa masa phone ni suruh kita mengundi buat benda update baru lah, macam kereta polis baru, kereta baru, tempat baru, kampung baru. Contoh. Kalau aku dah buat macam tu lah, tapi susah juga nak buat. Ya dulu game ni tak ada apa, tak ada ni lah, je tak ada nak level-level. Dulu aku tahu sebab abang aku pernah main game. Kalau korang tengok Malafri mesti tahulah kan dia dulu pernah main game. Where are you from? Malaysia. Unfairen. Hah? Perancis. I'm so eat food. Wow, mesti sedap kan, nasi lemak mak kau. Nanti cubalah roti jalebi adab mak kau. Ya, negara baru. Kat negara kita ni dulu waktu apa, cubalah korang tanya bapak-bapak korang dulu apa percakapan dia tu sopan. Tak ada kan dia nak cakap macam ni kan. Kalau dulu sini duduk sini. Kenapa nak KTN sot? Kita apa? Kita kerja pergi balai bomba kan. Dah lama tak pergi. Oh, pandai dia buat benda. Ni balai bomba. Cita-cita aku dah jadi bomba. Korang ada tak? Cita-cita korang nak kahwin dengan siapa? Tak contoh lah kan. Kau dah besar nanti kau tak tahu nak kahwin dengan dia bila kau nak kahwin dengan sit on car. Andai angin ke depan rasa sakit dadaku, kau mulai merindu. No thank you. Kau mulai merindu. Kau bayangkan jika aku putus. Sakit kau. Bukan. Kau tengok sampai sini weh. Bang, sudahlah bagi duit ke saya bang. Kan bila aku kejar kau keluar. Kau tahu tak, aku malas tu tak nak mengejar-kejar. Sebab nanti video ni akan jadi 1 jam. Macam tahun lepas. Ni lagi tak after you. Selepas. Selepas you. I love you. Kita kena ingat guys. Jumpa kat kampung. Kampung mana? Kampung hang. Aku kampung aku tak jadi jauh sangat betul. Kalau kampung aku kat Kedah malas aku. Ingat lagi aku pernah pergi Perak jumpa sepupu aku kan. Hujan lebat nanti. Sampai mahal nak langgar. Bang sabar bang. Bulan puasa bang. Anda harus bersabar ketika berpuasa. Duduk boleh membatalkan puasa apabila anda duduk di roti jalan. Tak maksudnya apabila anda duduk sambil memakan.
Itu boleh kita membatal puasa. Bapak, kau tengok tu. Nak mengundi dah bang. Dah mengundi bang. Dulu tak ada pun kita buat macam ni lah. Dulu kita buat gerai lemang. Traffic car. Let's go. Pak hu. Aku kalau mencarut kan, aku cakap pak. Lepas tu aku tambah Q. Nah, cuba korang buka perkataan tu. Pak. Q. Tak, aku cakap pak. Aku cakap pak. Lepas tu aku tambah Q. Aku tadi kan nak cakap orang Inggeris macam FUCK tu kan. Aku tu tambah PAKQ. Lepas tu aku sambung jadi pak. Q. Dia macam mencarut tau. Dia macam perkataan FUCK tu kan. Masih kampung. Gas sayang. Gas. Kat masjid kampung ya, gas. Marilah. Boleh datang ni. Sakit dia dah. Aku sesat gila. Pun apa kan aku macam sesat. Dah sesat. Don't know lah. Tak tahu dari mana. Asal ada orang Inggeris main game ni tu? What the hell? Ni mesti tengok scroll TikTok lepas tu nampak ada orang main game ni. Tak aku yang kata dia tengok kan. Sebab aku pernah kalau korang ada belanja masuk jom rat. Sakit dada aku. Kamu lah. Aku bayangkan kau kata kawan solat dalam tu. Boleh masuk? Pasal aku tak boleh masuk. Ni boleh masuk Cuba kita masuk. Petron ada. Aku janji. Dah diri kau bunuh yang tak tertuya. Dia kau manusia. Jadi seperti bom. Guys, aku takut guys nak datang. Kalau kau nak datang ni lah contoh kan. Korang jumpa ni. Guys, aku takut guys. Nak pergi. Guys, aku takut guys. Nak naik tangga. Nak naik lift kat rumah aku. Sebab rumah aku dia punya lift dah besar. Boleh naik 5 orang je. Kalau sepupu aku tak tahu kan. Dia bawa kawan 6 orang tu. Hancur tu lift tu kan. Kalau kau nak naik lift dekat rumah aku, pilih 5 orang. Contoh lah. Kau tahu location aku kat mana. Contoh. Contoh ada sepupu aku yang datang rumah aku. Keluarga dia 6 orang. Satu lagi dia ajak kawan dia. 6 orang. Masalah yang dalam lift tu 5 orang je boleh masuk. Takkan nak tinggalkan si budak tu pula. Kalau ada orang macam contoh dia ada masuk 7 orang tu kakak dia. Boleh lah naik tangga. Cuma tangga tu kotor sebab ada taik kucing. Cuma dekat depan aku gila lah. Bodoh. Yang pergi letak benda macam tepung dah. Dia letak tu dekat tengah-tengah. Pergi biar kat situ baik. Cuba aku letak jauh-jauh sikit. Aku nak letak tengah-tengah tu. Macam mana tu? Cubalah kau nak ajak aku main kejar-kejar. Tak nak aku. Tak nak aku. Dulu flag aku okey je. Tak ada pun kucing-kucing kan. Bila sejak je tahun ni. Bukan tepang weh. Banyak gila kucing kat sini. Siapa nak tepang? Padahal kat mana? Dekat kau punya botol macam ni. Mau ke refleks? Aku ni jenis orang yang suka mencarut. Suka marah-marah. So korang janganlah nak buat. Korang jangan ingat baik tau. Kalau korang kacau aku akan marah. Cik, ngapain tu cik? Bulan puasa ini. Kerak dulu, apa roja? Gelak lu ajar. Tebel. Gas menang gas. Acah-acah kita pusing-pusing. Apa kata?
jarang pulang. Aku jarang pulang. Aku jarang. Dekat tol ni, tol mana? Tol Alon je. Weather Bau boje. Weather lama. Surat kabar lama. Dan janji. Hati-hati. Kau bukan janji. Biarkan semua manusia jadi seperti dia. Oh. Alamak, terangkut. Alamak. Ya Allah, terangkut, bye. Mana ni kan? Aku ada solution. Tak payah panik lah. Polis tolong dikeluarkan. Malas nak layan lah. Sorry bang, malas nak layan lah. Sorry. Jom main phone. Korang tahu tak lagu ni? Orang pulang, aku jangan pulang. Sini Baiwan dek. Baiwan dek. Memang tak takut sama polisi. Baiwan apa kau? Kenapa kau nak game ni? Apa main tunggu? Ha? Kau polis datang kan? Maju pula kan? Nasib baik dalam game tadi basikal jauh. Kalau ada basikal jauh wish. Banyak dah urusan polis lah nak kena kerja. Member motor kat jalan lain. Wrong way. Sini Baiwan dek. Kuat tunjukin korang yang sok keras. Tapi bila polis datang dia tersari. Tapi nama dia orang ni tu. Jarang pulang. Abang jarang pulang. Aku jarang percaya sayang. Lagu tu daripada apa entah? Kelantan tu. Bahasa waduk tu apa? Bahasa waduk tu daripada Malaysia kan? Ketaan Kelantan. Pergi sempang kat motor. Negeri yang tak pernah aku pergi. Kedah, Terengganu, tak pernah. Aku tak wujud lagi masa tu. Tak pernah. Lagi Sarawak, Sabah. Sarawak, Sabah, lepas tu dah itu je. Pulau Pinang aku dah pernah pergi. Kelantan aku belum. Sebab apa tu? Dulu Atu Raya. QQ Cukuroko QQ. Malas tu kalau ada orang main block handphone. Tak aku ajak main kau sibuk pula main handphone ni. Baik tak payah datang rumah aku gitu. Korang ada tak boleh datang rumah korang? Bila ajak main tak nak. Tapi main phone. Baik main PUBG je ringan. Baik ajak main Mobile Legends ni ringan. Kau tak boleh datang lah. Kau kalau ada jiran ke, kau ada kawan yang nak niat lagi aku pernah masuk rumah jiran. Listen video just. Jangan Jangan ya dik ya, jangan. Tak boleh kan buat macam tu, tak sopan. Jangan dik ya, jangan. Listen video just. Aku pernah pergi rumah jiran. Sis, aku tak tipu. Rumah ni rumah aku kan. Rumah tu berdekatan saja. Aku tengok sampai atas. Ya Allah. Ni dari atas boleh baca juga ni. Makan bos sedap ni. Dia cakap dia nak motor. Motor apa Mio? Guys, dekat sini boleh belajar. Kau sedih. Allah. Bodoh lah kau begini. Saya dah kenapa? Dah tahu polis nak lalu. Wajar. Anak anjing. Tengok dia dah tahu polis nak lalu. Alamak. Aduh. Alamak. Salah aku lah ni. Dahsyat tumpang saya. Cie, tumpang, cie. Ni jangan. Aku
Orang tak tahu Incubus tu apa benda kan. Incubus ni macam ni. Dia burung. Berapa mahal tu? Wih. 5465. Sis lah tu. Aku ada duit nak bayar. Cuba dulu. Let dulu kan. Belakang ni radio tau. Selalunya kereta polis ada macam tu. Dia ada bontot. Dia ada ekor kat belakang ni. Bukan bontot. Bukan. Bukan. Nak telefon lah. Ni apa guys? Ini planton. Plantios. Jersey. Guys, sabar guys. Sekejap. Aduh. Okay guys, sorry guys, aku bagi telefon. Orang di dadap, tadi top tadi top tadi bom bom tadi top tadi dadap tadi ada kemalangan tadi. Oh je ke? Tak tanya pun. Ya Allah. Cara membuat jangan lempar teman kali. Ini ada. Coba sekarang gantian. Oke, boleh. Kita cowok, kita di toilet. Siapa dengan sini yang merasakan Incubusnya pernah langgar surat aku? Enggak lagi masa tu aku nak duduk kan. Aku duduk kan. Aku masa tu nak bangun lepas aku duduk lagi. Dengan keadaan tak cuti ke. Cuti aduh. Bagus tu abang ni. Okey, Incubus aku. Sepik. Orang tak tahu Incubus tu apa. Incubus tu burung. Kesakitan burung tu sakit. Ingat lagi masa tu aku nak duduk kan. Aku punya burung tu kan. Tiba kan. Yang titit tu kan. Dia kena bersih pun sakit tu pedih tu. Macam tu lah merasakan. Tapi ingat jadi lelaki tu senang. Susah. Kecil dah kena marah dengan ibu bapa. Remaja dah kena marah dengan cikgu. Allah. Lepas tu besar kena marah dengan isteri. Lepas tu besar kena marah dengan bos. Ingat apa? Lepas tu nak kena cari duit makan untuk isteri. Lepas tu nak kena hantar anak pergi sekolah. Ingat apa? Senang kan jadi bapa itu. Dalam kereta ni ada air mata. Yo, bedo, tak masuk ke? Apa? Allah, rugi. Tadi ada tadi boleh berhenti kan? Wah, apa ni guna jaluan emergency? Kau nampak tadi dia guna laluan emergency. Tercium. Memang ambil kau sekali. Tua ambil lagi awak. Tua makan.
Bagus guys. Saya ingat jadi polis tu tak senang. Cita-cita aku nak jadi bomba. Buat robot. Buat robot. Oh maksudnya buat Roblox. Bukan robot. Nak apa? Orang Melayu kita panggil siapa ni? Kalau ada yang cakap robot, nak apa tak? Kalau ada orang cakap nak raba dalam bahasa Melayu, itu jangan dikasih. Sebab dalam Melayu kan orang cakap raba tu bukan rabanya siapa ni tu, orang macam taksi. Macam taksi. Macam taksi. Kau tahu je. Aku baru je nak mengundi. Kita tak boleh jadi taksi je. Boleh je. Cuma kita kena ni lah. Cuma kita kena sabar. Bila rasa kita tak datang ke kali. Ayah terus. Kita tak payah 50 bapak mahal gila 50. Duit aku pun bagi RM3 je guys. Sama. Keluar lah. Ya Allah. Korang boleh tak drive sambil dekat belakang? Kau boleh? Korang boleh buat, tapi korang kena stabil lah. Kalau korang tak stabil nanti jadi macam ni. Tengok, aku bawa je cakap. Kita kena stabil, kalau tak jadi macam ni nanti apa. Bergelora hati ini saat berubah. Kau tahu tak sebenarnya susah nak buat macam ni. Aku tengok kemalangan. Ni mesti bawa lagi-laju kan. Ni mesti bawa lagi-laju kan. Wah, orang cakap jangan bawa lagi-laju kan dah kena. Tapi aja. Kori-kori daripada dulu awas lawan. Dulu pernah berkata kalau dia pikul jauh. Polis ni lagi. Ayalah. Boleh lah maksud dia kan. Aku masuk-masuk kan. Ainur. Namanya Ainur. Kan dia orang Malaysia tu. Kita tak boleh meremehkan siapa nak bayar buat robot. Saya nanti saya ganti. Tak nak ah. Connection bukan connection bro, connection bukan connection, bukan connection. Cuma dia tambah ko tu kita kena ganti dengan K. Cara tu guys, connection apa ni? Orang connection, kau connection, weh apa ni? Aku pindah negara je. Senang kau boleh belajar apa masuk connection. Kau tu connection. Apa? Kau apa? Apa? Dua ayat English ni dua orang. Aku hajar betul lah aku dia. Ambil out landing lah. Ambil out. Asal tu dia ni betul dia yang polis. Dapat anggap pula. Kan? Aku enggak buat. Negara ni sebenarnya seremban lah guys. Alta India. India. Tahu tak negara dulu negara kita paling banyak main jajah. Faham tu maksud dia kau ni. Aku tengok. Aku tengok kereta polis terbang Aku tengok Mantap bang, tengok
Siapa nak bayar 2,000? Ni lagi seorang. Bang nak bayar bang. Tengok. Ni adalah hasil kerja saya dalam buat kerja Betul tu kata polis tadi. Astagfirullah. Malas tu dia ni. Tapi bagus kan sebab dia boleh tengok kereta polis terbang. Tengok. Sampai kepala aku tembus sekali. Aku tengok. Dia punya tayar tu memang betul lah guys. Tengok siapa nak bayar. Boleh bayar 2,000. Boleh bayar 2,000. Ni apa ni? Rembau, Merbak, Seremban, Nilai, Kuala Kelang, Kereta Alam Beraya Negeri Seremban, Jersey, Merbang. Ada Merbang? Sisa? Rembau. Sepupu aku dia duduk Seremban. Nilai, Kuala Kelang, Keluang. Weh, terkejut dua aku. Betul. Bagus bang. Bagus Awak anda boleh melihat petunjuk polis terbang. Sepupu aku dia duduk Seremban. Rembau, dia tak. Ya Allah. Minggir muka lu jelek. Apa kau nak asli lah? Sini lah. Sini lah. Nak cari gaduh sini lah. Aku asisten tau. Elfin mana kau? Pada tengok. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ya. Dung 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 dung. Ding ding. Alamak. Jahat dia ni aku doangkan dia terkena sekali. Dah. Nasib baik. Wih, nasib baik. Asal ada satu. Ini member aku dia duduk Seremban. Ayo. Jom mengundi guys. Aku pilih warna biru lah. Biru bukannya askar, kan? Betul tak? Biru bukannya askar. Biru bukannya polis tu kan? Gelora hati saat berkorban. Boleh jalan ni je. Tersangkut Mat. Kau tengok. Boleh belok-belok je. Start dah. Dia dah start Mat. Dia dah start Mat. Memang dah. Mesti baik dia boleh gerak daripada depannya. Parking lu. Apa raja. Weh, dia bergerak lah tu. Tepi lah. Tadi ada ke tepi lah. Budak tu hilang kau pula dia. Set. Nasib baik. Asal boleh kau tengok dengan polis. Emergency tu. Ada orang tarik yang kita. Weh bang, tolong bang. Weh, makan weh man. Okey, itu sajalah video kali